pada hari pertama kemunculan Dajjal, tidak ada setitis pun air daripada utara ke selatan, barat ke timur, setitis pun tak ada. Hari pertama, hari itulah Dajjal muncul. Lalu sahabat bertanya, sahabat yang dah fikir tadi yang Nabi sebut, hari pertama panjangnya setahun, hari kedua panjangnya sebulan, hari ketiga panjangnya seminggu, semua sekali panjang 400 hari, tiada setitis air, tiada sebiji gandum, tiada sebutir nasi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa makanan orang beriman? Tuan-tuan, manusia, satu orang manusia tak ada makanan berapa hari mati, dan minuman. Tiada makanan dan tiada minuman berapa hari mati? 2 minggu mati lagi. Saya tak tahu ni. Tiada makanan dan tiada minuman 2 minggu belum. Doktor ada tak seorang? Doktor ke? Seminggu. Kita katalah sebulan. Sebulan mustahil. Tak apa hidup sebulan. Satu orang manusia normal tanpa setitis air, tanpa satu makanan, berapa hari boleh tahan? Kita kata 2 minggu lah, mati. Bila Nabi cerita kepada sahabat panjangnya zaman Dajjal yang tiada makanan dan minuman, Nabi sebut setitis air pun tiada. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah makanan orang beriman sepanjang hari itu?